Macam kisah Habib Omar Rajada, kisah apa seorang pemuji Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta sungguh. Nama dia Syekh Ibn Mubarak, bukan Imam Ibn Mubarak yang hadis tu lain. Ni pada Yaman. Syekh Ibn Mubarak, ahli qasidah munsyid, pergi ke bumi Madinah, berdiri di depan makam Rasulullah, bagi salam, lepas tu nasyid, qasidah, puji Nabi, puji Sayyidina Abu Bakar dan puji Sayyidina Umar. Sebelah dia ada seorang Syiah yang benci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Syiah ni kata, wahai tuan, jom pergi rumah saya nak jamu makan. Sebenarnya dia jemput ni sebab dia marah sangat, tak puas hati sebab puji Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Syiah bila pergi ke rumah, pipi dia kunci pintu buat semua tingkap. Dia kata, wahai tuan, saya bukan nak jamu makan, tapi saya nak ikat lidah tuan, kerana tuan memuji Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Saya benci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kenapa kau puji Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang ke Madinah? Cukuplah nak puji-puji Rasulullah. Ini Abu Bakar Umar ni di sisi mereka memang dia lanat, masya-Allah, alhamdulillah. Dia nak keluar tak boleh apa semua, maka dipegang dia, diikat dan ditarik lidah, dipotong. Dah potong, buka kunci rumah, keluar. Dia ambil lidah tu, dia pergi balik ke makam Rasulullah. Pergi balik. Dia menangis di situ. Dia kata, ya Rasulullah, saya puji engkau, saya puji dua orang sahabat engkau, orang buat macam ni kat saya, ya Rasulullah. Ngadu kat Rasulullah. Ngadu kat Rasulullah boleh sebab para sahabat mereka apa-apa mengadu kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia ngadu dengan tangisan. Nak cakap tak boleh dengan hatilah. Dia tertidur. Letih sangatlah. Tidur jaga-jaga, Rasulullah mai dalam mimpi. Rasulullah kata, kamu puji aku, puji dua sahabat aku, engkau dilakukan macam ini, bawa sini engkau punya lidah. Dia salah lidah dia potong. Nabi kita buka mulut, Nabi ambil, Nabi masukkan balik. Dan Nabi masukkan balik, terus lidah dia cantum balik. Dia terjaga lagi dari mimpi. Jaga-jaga dari mimpi, sungguh lidah dia tercantum. Dia main Rasulullah, pizza Rasulullah sana dia main. Allah Rasulullah kata, bila umatku bagi salam ke aku, Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku. Dan Rasulullah hidup di situ, barzah tu. Jawab salam kita, dia dengar apa yang kita sebut. Jawab, dengar. Cuma kita tak nampak InsyaAllah Tengok tahun depan pi lagi buat umrah atau haji, pi puji lagi, tak serik dia panggil. Ini dia panggil orang cinta. Cinta macam tu. Okay. Kadang kita pelik, dia ni kena pukul dengan suami dia, kena hentam dengan suami dia depan lebam, tapi dia nak lagi suami dia. Kita pelik Kita jangan sampai nasihat, tak payah dah. Contoh cukuplah ni suami ni, gila punya suami ni. Di kita kalau jadi suami, jangan pernah pukul isteri, tak boleh. Jangan. Dan pukul pun ada lah cara dia, tapi tak mencedahkan, tapi tak payahlah, cakap lah. Jadi kita orang lelaki jangan pernah pukul orang perempuan. Tapi ada orang lelaki suka pukul orang perempuan, memang ada. Jadi kita kata, tak payahlah suami kau ni apa semua. Tak boleh Ustaz, saya sayang kat dia. Tengok ni asal cinta ni pelik. Dia tak kisah. Tak apa, teruskan dia. Sabar, tak apa, dia sabar, dia jadi sesuatu dia, insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah pi lagi tak serik, pi lagi tahun depan, pi puji lagi Rasulullah dan dua orang sahabat. Saya tengok orang jemput lagi pergi rumah. Lepas puji, pakcik nak ajak pergi rumah. Nak ajak pergi rumah lagi. Dia mula seriau. Tapi tak apalah, mungkin orang ni baik, sangka baik. Okey. Pi lagi. Tengok. Ini orang cinta pada Allah dan Rasul, hal dia macam tu. Masya-Allah. Jadi kita kisah yang penting Rasulullah. Penting Rasulullah. Maka pi masuk dalam rumah, tengok rumah yang sama. Dia kata sudah kenal lagi apa? Kenal lagi apa? Rumah yang sama. Tapi masuk dia, tapi kata budak muda ni, jangan risau pakcik saya jamin tak akan buat apa-apa kecil. Kami tak akan buat apa-apa. Masuk dalam rumah, dia tengok, tiba-tiba bila masuk dia dalam rumah, dia nampak ada satu sangkak. Ada sangkak, ada monyet dalam tu. Monyet tu macam hinggut-hinggut sangkak. Masya-Allah. Ada hinggut sangkak.
Kata budak muda ni, wahai pakcik, dulu pakcik biasa main ke buat umrah puji Rasulullah Abu Bakar, kemudian pakcik dipotong lidah. Kata ya, di sini di rumah ni. Pakcik nak tahu tak, selepas pakcik balik dipotong lidah pakcik, yang tu ayah saya yang buat, ayah saya diubah jadi monyet. Tulang sangkap tu ayah saya. Kenapa? Menyakiti dan menghina orang yang memuji Allah, memuji Rasulnya, memuji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ni, nak cerita dia ni terus qasidah. Terus. Kita orang kata sikit lah, apa qasidah itu? Tak sedap, terus tak mau qasidah. Ya. Sedangkan mereka pencinta, dia tak kisah. Contoh, orang kalau cinta betul duduk tengah hujan pun dia tunggu. Tunggu kasih dia. Tengok mana filem-filem banyak. Ya. Dia tunggu, awak lah kekasih aku tak main. Janji pukul 3, dah pukul 6 dah. Tunggu tengah hujan. Tak berganjak. So tak ganjak sebab kasih kata duduk tahun ni yang pergi mana. Ya. Dia tengok pukul 8 malam rumai. Minta maaf saya lambat. Tak apa. Tengok engkau hilang semua letih. Jadi betul tak? InsyaAllah. Ini soal cinta. Ini cinta sama makhluk, adalah cinta dengan Allah. InsyaAllah. Okey, jika kata Imam Haddad, jangan engkau doa buruk pada orang yang ganggu engkau, sakitkan engkau, katakan engkau, jangan. Dia belum tahu keturunan aku siapa dia. Aku ni 7 keturunan aku semuanya wali-wali besar, semuanya imam-imam besar, semua ini guru-guru silat, ini pendekar, penyamun apa semua, bukan betul. Okey. Jangan macam tu. Dia tak tahu lagi nenek moyangku semua gangster-gangster ni, tak ada, kacau aku. Jangan, dan tasawuf tak ada itu. Tasawuf aku hamba Allah. Mereka kata aku maafkan, aku doakan kebaikan. Yang penting aku tak mengganggu orang. Yang penting aku tak menyakitkan orang, aku tak mencela orang. Okey. Dan jangan pula bila orang ganggu engkau, kata Imam Haddad, orang sakitkan engkau, tiba-tiba orang tu tertimpa musibah, engkau tak minta tapi tertimpa musibah dia. Lepas dia kata kita semua ada insiden. Jangan engkau kata hadza bisababi hadza huli. Ini sebab dia menyakitkan aku, sebab tu dia kena insiden. Jangan. Dan tasawuf ajak jangan pandang diri. Jangan berasa diri kita ni ada kata ni somebody, atau ada sesuatu, ada kelebihan. Ada dia panggil apa? Satu kelebihan lah. Masya-Allah, jangan. Kita hamba Allah tak ada apa-apa. Ilmu tak ada, amal tak ada, baik tak ada. Yang ada dosa buruk. Dosa buruk. Tak elok. Cukup. Orang tu sakit kita, tengok dia kena accident, jangan terlintas di hati kita, ni sebab dia sakitkan aku. Ni sebab dia kata aku dulu. Jangan, tak. Sebab tu kita pergi ziarah dia. Dan sebab tu kita pandang, kata dia ni orang yang dekat dengan Allah. Allah menguji dia, tanda Allah kasih. Sudah. Macam tu. Okey. Dan boleh jadi accident tu kan sebab kata kita pun. Memang takdir tu pun. Ataupun memang Allah nak ampunkan apa-apa dosa dia, atau nak angkat darjat dia, atau nak beri kebaikan kat dia. Tak ada kaitan kita pun. Mungkin Allah nak terima amal kebaikan dia, tak tahu. Jangan orang kena apa-apa. Tu sebab kata aku, tengok orang ni rugi berniaga, tu dia sakitkan aku lagi. Dia tengok jiran dia rumah tangga masalah, tu sebab tarangi saya tu. Tu sebab tu jangan. Okey ya. Jangan mengangkat diri. Jangan meninggikan diri. Jangan mengatakan aku ni orang tak boleh kacau. Aku ni orang tak boleh kata apa. Sakit orang tu, jangan. Jangan. Itu semua syaitan menipu kita. Itu jalan gangster boleh. Jangan jadi samsing boleh. Berjalan Allah. Doa kebaikan, maaf. Yang lebih utama dari bersabar adalah memaafkan orang yang mengganggu dan mendoakan kebaikan untuknya. Dia kalau tak boleh memaafkan, yang penting kita sabarlah apa yang dia kata tu, jangan balas. Tapi yang lebih baik lagi, bukan takat sabar, memaafkan terus. Apa yang orang kata. Ini Masya Allah, dia panggil begitulah kehidupan para salihin, Masya Allah. Hidup di proses macam tu lah. Mudah-mudahan Allah berkati dan merahati kita semua. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Al-Fatihah.